Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua, alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini adalah hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat 6 Jun bersamaan dengan 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tahun 1446. 9 Zulhijjah adalah hari wukuf di Arafah. Maka tuan-tuan yang di Malaysia, termasuk saya di Malaysia, sunnah untuk kita berpuasa Arafah. InsyaAllah saya berpuasa Arafah. InsyaAllah saya berpuasa Arafah. Saya sebut insyaAllah kerana tuan-tuan, video ini video rakaman. Jadi saya belum lagi masuk Arafah, saya belum lagi berpuasa Arafah pada hari saya rekod video ni. Saya rekod video ni kerana pada hari tuan-tuan tonton video ni 9 Zulhijjah, saya dah balik kampung dah pun, dah ada dekat rumah mak saya. Esok raya lusa menyembelih. InsyaAllah tangan saya sendiri akan menyembelih pada lusa hari. So tuan-tuan, saya rekod video ni lebih awal supaya kita boleh bertadabur kontak seperti biasa, dan supaya tema ibu bapa ni kita boleh selesaikan hari ini selaku hari penutup tema ibu bapa. Lupa nak cerita, baju ni tuan-tuan, sebab kemas almari tiba-tiba jumpa vest ni. Alang-alang jumpa vest ni, saya pakai lah. Vest ni saya beli dekat sekolah sewaktu saya tingkatan 4. Dekat belakang ni ada tulis apa? Badan Dakwah dan Rohani. Tapi saya tetah dah buang Badan Dakwah Rohani tu. Berapa tahun dah, elok lagi ni. Nama saya kekalkan lah. Nama ni memang sulam awal, InsyaAllah. Okey, patah balik kat sini. Tanda berkontak yang ke-430, tema ibu bapa. Hari ni hari yang terakhir tema tersebut. Pertama, jasa terbesar ibu bapa adalah jasa suatu anak masih kecil. Yang kedua, syukur atas peluang untuk berkhidmat kepada ibu bapa. Yang ketiga, khidmat seorang Muslim bermula dengan khidmat kepada ibu dan bapa. Yang keempat, khidmat dengan memberi harta kepada ibu bapa. Yang kelima, khidmat dengan tidak menghalang ibu bapa untuk bernikah semula. Yang keenam, khidmat dengan berkata-kata yang mulia kepada ibu bapa. Yang ketujuh, khidmat dengan merendah diri kepada ibu bapa. Yang ke-8, khidmat dengan menguruskan wasiat dan hutang ibu bapa. Yang ke-9, berkhidmat kepada ibu bapa adalah ciri orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, usaha berkhidmat walau hanya ada ibu atau walau hanya ada bapa. Yang ke-11, ibu bapa disayangi namun Allah lebih lagi. Yang ke-12, sayangi ibu bapa dengan cara bawa mereka ke syurga. Yang ke-13, ibu bapa masuk syurga atas kerelaan diri mereka sendiri. Yang ke-14, mohon ampun buat ibu bapa, jangan mohon hukum. Yang ke-15, anak berlepas diri dari ibu bapa yang tak rela untuk masuk syurga. Dan yang ke-16, perbincangan minggu lalu, doakan ibu bapa, semua jenis ibu bapa, dengan doa yang terbaik. Hari ini tuan-tuan, penutup tema ibu bapa, kita rujuk Al-Baqarah surah kedua ayat 133 dan 134. Komen di bawah bantu saya. Al-Baqarah surah kedua ayat 133 dan 134, penutup untuk tema ibu bapa kali ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, esok kita akan bertemu dengan mak dan ayah kita, sebahagian kita. Kita akan pulang kampung dan kita akan bertemu dengan mak ayah kita. Bahkan mungkin tuan-tuan tak pergi bertemu mak ayah, sebaliknya anak-anak tuan-tuan pulang bertemu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ambil peluang bertemu esok. Bertemu anak-anak lah, untuk tuan-tuan bertanya soalan yang akan kita bahaskan sekejap lagi. Sekejap lagi tuan-tuan, kita membaca keadaan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Siapakah Nabi Allah Yaqub? Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Yaqub ni adalah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yang mana Yaqub ini dia ada anak 12 orang anak lelaki. Salah seorangnya Yusuf.
Yusuf yang beradik dia, abang-abang dia buang dalam telaga tu. Yusuf yang tu. Ini si ayah, Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan, di hujung usia Yaqub, Allah rekodkan satu perkara yang Yaqub menyebutnya. Apa yang disebut oleh Nabi Yaqub alaihissalam? Waktu ni Nabi Yaqub berada... tuan-tuan tertekan. Yaqub berada di hujung usia dia. 133. Am kuntum syuhada iza hadara Yaqub al-maut? Adakah kalian para saksi ketika Yaqub dijemput oleh maut? Tuan-tuan, adakah kalian hadir, kalian saksi apa berlaku kepada Yaqub apabila dia berada di ambang kematian dia, hujung-hujung usia dia? Maka Allah ceritakan kepada kita apa yang berlaku di hujung usia Yaqub alaihissalam. Iz qala li banihi, ketika Yaqub berkata ataupun bertanya kepada anak-anak dia yang ramai tu. Yaqub tanya dekat anak-anak dia. Yaqub tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anak-anak, abang long, kak ngah, bang cik, anak-anak semua ni lepas ayah mati esok, ma ta'buduna min ba'di? Apa anak-anak nak abdikan diri kepadanya selepas ayah mati esok? Tuan-tuan, soalan ini ditanya oleh Nabi Yaqub di ambang kematian. Anak-anak, ayah nak mati dah. Lepas ayah mati ni, hampa nak menyembah siapa? Hampa nak menyembah apa? Ma ta'buduna min ba'di? Apa kalian nak abdikan diri selepas ayah mati esok? Qalu, anak-anak Yaqub, 12 ketua-ketua Bani Israel ni pun, pemuka-pemuka ini pun menjawab. Mereka kata, na'budu ilahaka ayah. Kami akan abdikan diri kami kepada sembahan ayah. Sembahan yang ayah sembah selama ni. Wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan mengabdikan diri kepada sembahan bapa engkau Ibrahim, wa Ismaila wa Ishaqa. Kami akan abdikan diri kepada sembahan bapa-bapa engkau, moyang kami Ibrahim, Tok Ngah kami Tok Long kami Ismail, dan juga Tok Wan kami Ishaq. Kami akan mengabdikan diri kepada Allah, ilahan wahidan. Kami abdikan diri kepada sembahan yang tunggal. Wa nahnu lahu muslimun. Kami mengabdikan diri kepada Tuhan yang tunggal itu, Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, anak-anak berkumpul esok, tanya kepada anak-anak soalan pop quiz ni. Lepas mak mati esok, lepas ayah mati esok, hampa semua nak sembah siapa? Maka anak pun garu pala, sebab tengok mak ayah sihat lagi. Tapi tuan-tuan, tengoklah apa jawapan anak-anak tuan-tuan. Kalau anak-anak tuan-tuan kata, mak, apa siapa tanya soalan tu? Lah jawablah dulu, mak nak dengar apa hang nak jawab. Maka jawapannya adalah, kami nak sembah Allah. Kami nak sembah Tuhan yang tunggal. Tersenyumlah kita selaku mak dan ayah apabila kita tahu bahawa kita meninggalkan generasi yang Muslim. Namun tuan-tuan, soalan ini, lepas ayah mati nak menyembah apa? Adakah soalan itu soalan yang santai ditanya sehari-harian? Jawapannya kelihatan tidak. Tuan-tuan, kita hidup pada zaman penuh pancaroba, yang mana agama ni jadi stok orang tua sahaja. Terkadang anak-anak kita yang masih muda tak ada ciri-ciri akan mati esok lusa. Mereka ni kelihatan seperti jauh daripada agama. Kita mungkin mendekati agama, kata kita dah tua. Ya, saya muda lah, saya tahu saya muda. Kebanyakan tuan-tuan yang mendengar adalah orang-orang yang banyak berumur. Tuan-tuan mungkin memikirkan tentang kematian, namun tidak mereka. Tuan-tuan, mereka adalah produk tuan-tuan. Mereka, anak-anak kita adalah produk kita. Maka tanyalah kepada produk yang kita akan hasilkan, dan produk yang akan kita tinggalkan sebagai masterpiece kita. Lepas mak ayah mati esok, hampa nak sembah siapa? Dan dengar jawapan mereka. Jawapan mereka mungkin mereka tak mahu jawab. Mungkin mereka rasa soalan tu ralat, soalan tu klise, soalan tu tak patut ditanya. Dan sebahagian mereka akan menjawab, kami adalah Muslim. Tuan-tuan, jawapan tersebut, jawapan apapun yang anda nak bagi, sama ada membuatkan tuan-tuan tersenyum atau tidak, maka ingatlah penutup pada tema kita hari ini. Tilka ummatun qad khalat. Apa sahaja jawapan anak-anak Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, apa sahaja jawapan mereka, mereka itu umat yang dulu.
Zaman mereka dah berlalu. Jawapan mereka telah diberikan. Tindakan mereka telah direkodkan dalam sejarah. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat. Untuk mereka yang lalu, untuk mereka dapat apa yang mereka usaha. Walakum ma kasabtum. Untuk kalian dapat yang kalian usaha. So tuan-tuan, umat terdahulu mereka bertanggungjawab terhadap jawapan mereka terdahulu, tindakan mereka dahulu. Mereka dibalas ataupun dihukum. Mereka dibalas dengan baik atau dibalas dengan buruk, dihukum berdasarkan apa mereka buat. Kita juga demikian. Tuan-tuan, kita akan meninggal dunia, meninggalkan generasi baru. Kita jawab on behalf kita tentang apa kita usaha. Mereka, anak kita, menjawab tentang on behalf mereka, tentang usaha yang mereka buat. Tuan-tuan, hidup ini usah melampau bernostalgia dengan capaian nenek moyang kita. Tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan ni mungkinlah ada darah Yahudi sikit, keturunan Yaqub alaihissalam. Mungkin sebahagian tuan-tuan ni ada darah Arab sikit, berketurunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berketurunan Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, tak kisahlah siapa sahaja nenek moyang kita, mereka umat yang lalu, bukan kita. Sebahagian tuan-tuan ni mungkin Syekh dan Syarifah. Mungkin sebahagian tuan-tuan ni ada nama keluarga, As-Saghaf, Al-Haddad, Al-Attas dan pelbagai lagi, yang mana mungkin disandarkan kerana tuan-tuan ini berketurunan Nabi katanya. Tuan-tuan hanya berketurunan Nabi. Tuan-tuan bukan Nabi pun. Legasi mereka, untuk mereka dapat apa mereka usaha. Tuan-tuan tak dapat apa pun dari legasi tersebut, melainkan yang tuan-tuan usaha, yang kita usaha. Maka tuan-tuan, kalaulah ayah kita, tok wan kita, moyang kita adalah keturunan Nabi dan mereka ini baik beragama, usah bernostalgia dengan mereka, kerana kita dan anak cucu belum tentu lagi baik dalam beragama. Kalau mak ayah kita pejuang kemerdekaan, usah bernostalgia, sebab kita belum tentu boleh berkorban untuk negara ini seperti mak dan ayah kita. Kalaulah mak ayah kita ustaz baca Qurannya baik, kita belum tentu ustaz dan belum tentu boleh baca Quran dengan baik. Sebab apa? Usah bernostalgia dengan apa yang nenek moyang kita, mak ayah kita buat, kerana mereka generasi lalu, kita generasi sekarang. Kalaulah tuan-tuan ni bin raja, binti seorang raja, tuan-tuan ni anak raja, yang mana saya bukan maksudkan raja setakat gelaran ni, raja yang memerintah. Maksudnya ayah tuan-tuan sekarang berada di atas tata pemerintahan mana-mana negeri. Tuan-tuan, kita ni anak yang nombor 8 je daripada ayah tersebut, tak akan dapat takhta tu pun. Maka kalau demikian tuan-tuan, usah bernostalgia lah bahawa aku berbinkan seorang raja. Why? Kerana kita tak akan bertanggungjawab terhadap apa ayah kita buat. Kita bertanggungjawab terhadap apa kita buat hari ni. Anak raja pun kena turun ke bawah. Anak raja kena merendah diri, kena sedar kita bukan pewaris takhta. Tambah pula duduk dekat Malaysia, bukannya takhta itu confirm dapat dekat kita pun. Tuan-tuan, hendaklah kita merendah diri. Usah bernostalgia bahawa ayah kita ni pengarah syarikat, duit berkepuk-kepuk. Mak kita ni doktor, duit berkepuk-kepuk. Kita belum doktor dan kita satu syarikat pun tak ada lagi. Usah bernostalgia dengan generasi terdahulu, termasuk mak ayah. Untuk mereka apa yang mereka usaha, untuk kita apa yang kita usaha. Usah melampau sangat bernostalgia. Belum tentu kita dapat apa yang mak ayah kita dapat, kebaikan dekat dunia ni. Saya ulang balik, apa saja kebaikan yang Allah beri kepada mak dan ayah kita, kita belum tentu akan dapat yang sama. Mak ayah kita Allah kurniakan rumah atas nama mereka sendiri, kita belum tentu. Allah tak jamin kita dapat. Usah bernostalgia dengan apa yang mak ayah kita dapat. Allah jamin mak ayah kita mungkin dah pergi umrah, dah pergi haji. Allah tak jamin kita juga boleh pergi umrah dan pergi haji. Kita kena usaha bernostalgia dengan mak ayah kita punya kejayaan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian generasi sekarang tak akan ditanya pun, tak akan dipertanggungjawab pun tentang apa yang generasi sebelum, termasuk mak ayah kita, dah pun buat.
Allahu a'lam. Kesimpulan kita hari ini tuan-tuan, usah melampau bernostalgia, kita bukan ibu bapa kita. Kesimpulan kita hari ini tuan-tuan, usah melampau bernostalgia sebab kita bukan mak dan ayah kita. Kesimpulan kita hari ini tuan-tuan, usah melampau bernostalgia sebab kita bukan mak dan ayah kita. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Dan tuan-tuan, selamat Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kebaikan untuk tuan-tuan dan untuk saya, insya-Allah. Tuan-tuan, program ini percuma. Siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Hari ini adalah siri yang terakhir untuk siri ibu bapa, siri tema ibu bapa. 17 siri telah berlalu. Maka tuan-tuan, lepas Aidil Adha nanti, jumpa baru, fresh balik. Kita akan mulakan tema baru, tema anak. Ibu bapa dah settle, kita bicara tema anak selepas raya nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami